Minyak naik sebab perang. Betul. Semua negara kena. Tapi global naik tak bermaksud semua beban kena kasih rakyat. Soalan pokok ialah, bila harga naik, kerajaan buat apa? Kita tengok negara lain. Thailand ada oil fund. Bila harga naik, mereka guna dana itu untuk tahan harga minyak, terutamanya diesel. Sebab mereka tahu diesel akan efek kos pengangkutan. Indonesia masih ada subsidi dan naikkan harga secara berperingkat, bukan sekaligus. Vietnam turunkan cukai dan guna dana untuk stabilkan harga. Kalau tengok Kemboja pula yang lebih ikut pasaran, harga diesel naik tinggi hampir 80%. Sama seperti kita. Itu beza bila ada perlindungan dengan tak ada. Di Asia pula, Korea potong cukai minyak, India laras cukai secara berperingkat. Jepun lagi jelas, mereka bagi subsidi dan kawal harga supaya kenaikan tak terlalu tinggi dan semua rakyat dapat manfaat. Di Eropah pun sama. Sepanyol turunkan VAT dan bagi subsidi. Siap bantu petani dan pengangkutan supaya harga makanan tidak naik mendadak. Portugal bagi subsidi diesel pada sektor pertanian dan logistik. Norway kurangkan cukai. Australia potong cukai sampai separuh. Jadi jelas, semua negara hadapi kenaikan, tetapi respon berbeza. Ada yang lindungi rakyat, ada yang biar kesan terus jatuh kepada rakyat. Sekarang kesan ni sudah muncul. Peniaga makanan dah mula cakap kos naik. Harga bahan naik, kos hantar naik. Ada yang jangka harga makanan boleh naik sampai 50%. Pembekal pun dah mula naikkan harga sebab kos logistik meningkat. Syarikat logistik pula cakap terus. Diesel naik, charge mesti naik. Dalam sektor pembinaan lagi teruk. Lebih 100 projek dah berhenti sebab kos terlalu tinggi. Peniaga sekarang tiada pilihan. Sama ada naikkan harga atau tutup. Bayangkan apa kesan kepada pekerja jika peniaga tutup. Ini bukan ramalan. Ini sudah mula jadi. Kenapa? Sebab diesel bukan barang biasa. Diesel adalah asas ekonomi. Bila diesel naik, kos lori naik, kos barang naik, harga makanan naik, akhirnya semua orang kena. Jadi isu sebenar bukan diesel naik atau tidak. Isunya kenapa tak kawal dari awal. Sebab bila diesel tak dikawal, semua benda akan naik sekali. Kerajaan ada alat, subsidi, cukai, polisi, semua ada. Soalnya guna atau tidak. Kalau tak guna, itu bukan pasaran semata-mata. Itu pilihan. Akhir sekali, diesel bukan isu pemandu lori saja. Ini isu semua rakyat. Yang naik bukan sekadar minyak, tetapi kos hidup. Global naik itu fakta, tetapi juga tanggungjawab kerajaan untuk melindungi rakyat. Akhirnya yang bayar rakyat. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.